Selamat datang ke Buletin Pekema. Hai, saya Fatih Safila. Hai, saya Ainul, hos anda di Buletin Pekema. Pekema bakal menganjurkan sesi perjumpaan ahli Pekema Zon Pantai Timur pada 15 Ogos 2026 bertempat di Perdana Hotel Kota Baru, Kelantan. Perjumpaan ini merupakan siri terakhir dalam jelajah perjumpaan ahli Pekema bagi tahun 2026 selepas kejayaan penganjuran sesi bersama ahli-ahli di Zon Selatan dan Zon Utara. Program ini menjadi platform penting bagi mengeratkan hubungan sesama ahli, bertukar pandangan serta berkongsi idea dan pengalaman dalam usaha memperkukuhkan jaringan kerjasama serta memperkasa industri automotif negara. Pada pengisian utama program adalah 2 sesi taklimat daripada Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM. Sesi pertama oleh bahagian perkhidmatan teknik akan membincangkan tajuk permohonan penetapan nilai kastam kenderaan CBU import terpakai, manakala sesi kedua oleh bahagian perkastaman akan memberi penerangan mengenai SOP gudang lesen Pekema. Kedua-dua sesi akan disusuli dengan sesi soal jawab bagi membolehkan ahli mendapatkan penjelasan secara terus daripada pegawai JKDM. Turut mengisi acara adalah taklimat berkaitan fasiliti kewangan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dan Funding Societies Malaysia yang dijangka memberi pendedahan kepada ahli mengenai kemudahan pembiayaan dan penyelesaian kewangan bagi menyokong pertumbuhan perniagaan. Sehubungan itu, Pekema menyeru semua ahli Zon Pantai Timur untuk hadir beramai-ramai bagi memanfaatkan peluang ini sebagai media memperkukuh hubungan, mendapatkan maklumat terkini berkaitan industri serta bersama-sama menyumbang idea ke arah pembangunan dan kemajuan sektor automotif negara. Pekema dengan kerjasama Dewan Muda Pekema bakal menganjurkan Pekema Pickleball Tournament pada 12 September 2026 di Grand Rally Pickleball Shah Alam. Pertandingan akan berlangsung dari 8 pagi hingga 6 petang dan dijangka menghimpunkan sehingga 100 peserta. Sebanyak 3 kategori akan dipertandingkan iaitu beregu lelaki, beregu wanita dan beregu campuran dengan yuran penyertaan ditetapkan sebanyak RM100 seorang. Selain merebut gelaran juara, para peserta juga berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik termasuk wang tunai, medal serta hadiah cabutan bertuah seperti televisyen, voucher pembelian dan pelbagai hadiah eksklusif lain. Pekema mengalu-alukan penyertaan daripada semua ahli dan pihak yang berminat untuk bersama-sama memeriahkan kejohanan ini. Sebarang pertanyaan berkaitan pendaftaran dan penyertaan boleh diajukan kepada Urusetia Dewan Muda Pekema. Pekema dengan kerjasama Dewan Muda Pekema bakal menganjurkan Pekema Bowling Tournament 2026 pada 26 September 2026 bertempat di Wangsa Bowl IOI City Mall Putrajaya. Kejohanan ini akan berlangsung dari 1 tengah hari hingga 5 petang menggunakan format pertandingan secara berkumpulan. Setiap pasukan akan dianggotai oleh 4 orang peserta dengan yuran penyertaan sebanyak RM80 seorang. Pertandingan menawarkan hadiah bagi kategori juara berkumpulan, naib juara berkumpulan dan tempat ketiga berkumpulan selain anugerah individu, jatuhan pin tertinggi lelaki dan jatuhan pin tertinggi wanita. Bagi menambahkan kemeriahan acara, peserta turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah menarik termasuk wang tunai, medal, piala serta hadiah cabutan bertuah seperti televisyen, voucher pembelian dan pelbagai hadiah eksklusif lain. Pekema berharap kejohanan ini bukan sahaja dapat menyemarakkan semangat kesukanan, malah menjadi platform untuk mengukuhkan ukhuwah dan memperluaskan jaringan profesional dalam kalangan warga industri automotif. Ahli-ahli Pekema dan pihak yang berminat dijemput untuk menyertai kejohanan ini dengan menghubungi Urusetia Dewan Muda Pekema bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai pendaftaran. Sekian saja maklumat terkini di Buletin Pekema. Jangan lupa follow kami di media sosial untuk mendapatkan lebih banyak perkembangan menarik. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.